Hai, korang ada kat di fasa macam sekarang ni, bila korang bekerja, korang ada duit. Dan bila ada duit sekarang ni, korang nak beli apa-apa je, korang tak ada masalah. I mean, makanan lah. Kalau nak kata beli macam-macam tu, takkanlah setiap bulan kau nak beli iPhone kan. Contohnya macam ni. Dulu masa aku sekolah dulu, nak beli makan itu pun aku berkira-kira. Sekarang ni Alhamdulillah, untuk makan tu Alhamdulillah boleh je lah nak makan apa-apa yang aku nak. Tak adalah terlalu mewah, tapi apa yang aku nak makan tu ada je sentiasa. Tapi the issue is right now, aku mengalami keadaan sekarang ni bila aku umur 30 tahun. Bila umur 30 tahun kau faham-faham sendirilah. Bila kau makan apa yang kau suka, makanan itu pula tidak berkhasiat, datanglah komplikasi yang tidak enak. Contohnya sekarang ni, di umur 30 tahun sekarang ni, aku dah ada insulin resistant dan aku dah start ada gout. Dan aku juga ada fatty liver. So sekarang ni, macam mana? Yes, bersyukur dapat beli apa yang kita nak. Tapi situasinya, bila terlalu banyak makan pula, datanglah komplikasi yang lain pula. Itu sahaja. Okay guys, bye.